tujuannya untuk melaksanakan pasal secara bersenang dengan merisik sekali dia bermesej dengan bersenang dan kami berbahasa hati dengan pihak lelaki dan kami berpesan terima kasih dan tujuannya adalah pihak lelaki yang datang ke sini untuk merisik dan bersenang. Mengisikan ulama ini apa yang dia fahamkan tentang ini orang yang sama yang ada tak hati. Tujuan kita datangnya untuk itulah untuk membuat meeting dengan pimpinan kami. Dan kita nak tetapkan hari perkahwinan. Itu yang dia juga ada mengisi yang benar lepas tu dengan segala iringan dia lah. Jadi kita sekarang ni kita cuma nak tahu pasal saya pun tak tahu berapa hantaran saya tak tahu berapa yang dibincangkan. Jadi kita nak bincangkan berapa hantarannya dan bila tarikhnya kita nak nikah, nak buat satu pada masing-masing akan nikah dengan anak tu. Jadi kita begitu tarikh tu kita tak tahu kan. Jadi jadi tempoh berapa lama kan? Bila itu semua boleh bincang. Bagaimana tahu kalau betul yang saya difahamkan hari ini antara itu tarikh pernikahan itu selewat-lewatnya tahunan paling cepat pun 16. Itu yang saya fahamkan daripada tahu. Jadi dia maknanya antara itu dia 6,000 serba satu salinan dan kalau serba satu 6,000 serga persalinan satu salinan. Lepas tu ada juga tak ambil pasal semayang maknanya ada pasal semayang ada beberapa lain lah. Maknanya kondisi cinta itu kurang pada pihak lelaki lah. Jadi maknanya dia antara tu 6,000 arti persalinan dan dengan ada batal semayang. Cuma tarikh dia tempoh tu antara paling lewat tahun, paling cepat 6 bulan. Jadi kalau maksudnya kalau bila kata dalam tahun, katakanlah tahun, bila nak sampai pada tarikh tu katakanlah bulan 10 katakan, maknanya pada duit antara tu dia akan bagi awal kalau kita kata kalau perempuan kita hantar. Tapi kita tak adalah buat cara maknanya datang ni. Ya betul hantar. Jadi bila time nikah tu dia akan sebut berapa hantaran. Maknanya kita sebut lah. Kalau duit ni kita bagi dulu itu tak apa kan. Jadi kita sebut yang antara tu berapa dengan satu persalinan pandai semayang kan. Dia cuma itulah dia nak sebutnya boleh itu berapa hantaran. Jadi maknanya kita sebut raja hantaran dia 6,000 tapi pada